Keputusan Donald Trump yang sebelum ini hanya dibincangkan di belakang tabir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengumumkan pemindahan 5,000 tentera Amerika ke Poland, betul-betul di sempadan dengan wilayah Rusia, iaitu wilayah Kaliningrad itu sendiri. Walaupun hanya beberapa minggu sebelum ini, Pentagon sebaliknya telah menangguhkan penghantaran kumpulan tentera baru seramai 4,000 orang ke negara itu. Dan hari ini, Presiden Amerika Syarikat menegur Menteri Pertahanan AES, Pete Hegseth, kerana didakwa telah melambatkan penghantaran tentera Amerika ke Poland. Sudah tentu, perkara ini menimbulkan kehairanan di Poland, negara-negara NATO dan di Kongres Amerika AS. Kerana sebelum ini, semua maklumat dalaman menunjukkan pemindahan tentera Amerika dari Jerman ke Poland. Dan mereka yang melanggan saluran YouTube saya dan yang sentiasa menonton semua episod saya sebenarnya sudah lama tahu perkara ini. Mereka tahu logik Amerika Syarikat memindahkan tentera di dalam Eropah dan tahu bahawa mereka akan berakhir sama ada di Poland atau mana-mana negara Eropah Timur yang lain. Dan sebenarnya, logik pemindahan itu hari ini telah diumumkan secara rasmi oleh Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Marco Rubio. Nama saya Alexei Pecci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya minta anda untuk melanggan saluran ini, tekan butang suka, tulis sebarang komen anda dan jangan lupa untuk melanggan saluran Telegram saya, saluran Pecci News. Pautannya ada dalam keterangan video ini. Jadi, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi telah mengumumkan pemindahan tambahan kontingen tentera ke Poland yang terdiri daripada 5,000 anggota tentera Amerika. Negara itu mempunyai sempadan bersama dengan eksklav Rusia, iaitu wilayah Kaliningrad. Trump sebelum ini menyatakan, petikan, berdasarkan kejayaan pemilihan Presiden Poland yang sekarang, Karol Nawrocki, yang saya sokong dengan bangga, dan berdasarkan hubungan kami dengannya, saya gembira untuk mengumumkan bahawa Amerika Syarikat akan menghantar tambahan 5,000 anggota tentera ke Poland. Tetapi jelas sekali, sukar untuk mempercayai bahawa persahabatan dengan Nawrocki adalah sebab sebenar penghantaran tentera Amerika. Sebenarnya, sehari sebelumnya, delegasi peringkat tinggi di Amerika Syarikat yang diketuai oleh Timbalan Menteri Pertahanan Pavel Zalewski telah berada di sana dan mereka bertemu dengan Timbalan Ketua Pentagon bagi Urusan Dasar Elbridge Colby. Jelas, orang Poland telah melobi keputusan ini sebaik mungkin dari pihak mereka. Tetapi faktor lain juga memainkan peranan, terutamanya tekanan dari Kongres. Kerana walaupun Republikan tidak berniat untuk mengabaikan isu pelindungan kepentingan Poland kerana ia melibatkan seluruh Eropah, tetapi Poland berada di tengah-tengah semua perbincangan. Poland mendapat sokongan dui parti di Kongres dan ahli politik mengkritik Pentagon kerana keputusan untuk menghentikan penempatan 4,000 askar tersebut. Perkara yang dikritik oleh Peter Hegseth hari ini kini turut dikritik oleh Donald Trump. Dan walaupun kenyataan Panglima tertinggi NATO di Eropah, General Alexus Grinkovich, bahawa penangguhan penempatan itu bukan pengurangan, ahli politik di Kongres tetap mahu mengambil langkah berjaga-jaga supaya Pentagon dan Rumah Putih tidak berubah fikiran lagi. Keadaannya sampai ke tahap di mana setengah ahli Kongres, terutamanya dari Parti Republikan, mahu mengehadkan kuasa pentadbiran Donald Trump untuk mengundurkan tentera dari Eropah secara sepihak. Untuk tujuan ini, mereka mencadangkan supaya akhirnya menggunakan Undang-Undang Pertahanan Negara, Akta NDAA. Inilah undang-undang yang menetapkan larangan untuk mengurangkan bilangan tentera Amerika di Eropah kepada kurang daripada 76,000 askar. Tetapi di sini, ada satu persoalan lain yang lebih menarik. Amerika Syarikat tidak lagi mahu memainkan peranan yang sama di Eropah seperti sebelum ini. Mereka mahu berundur. Mereka mahu berundur dengan cara yang hebat dan bergaya. Sudah jelas bahawa akan ada perubahan besar dan sidang kemuncak NATO yang seterusnya pasti akan menunjukkan perkara ini. Untuk tujuan ini, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio hari ini mengadakan pertemuan dengan orang Eropah untuk membincangkan masa depan perikatan. Dan kini Amerika Syarikat menuntut agar Eropah mengambil tanggungjawab ke atas keselamatan mereka sendiri. Dan Poland memberi isyarat bahawa mereka mahu memimpin proses ini. Hari ini juga, Setiausaha Negara Syarikat Marco Rubio sebelum berlepas ke mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara-Negara NATO di Helsinki, berkata bahawa Presiden Syarikat Donald Trump sangat kecewa dengan ahli-ahli pakatan yang tidak membenarkan Amerika Syarikat menggunakan pangkalan di wilayah mereka untuk melancarkan perang dengan Iran, khususnya dengan merujuk kepada Sepanyol. Namun, para pemimpin negara-negara NATO sekali lagi menegaskan bahawa Amerika Syarikat sebenarnya tidak meminta sekutu-sekutunya untuk mengambil bahagian dalam perang menentang Iran,
kecuali kenyataan lantam Donald Trump di media sosial. Namun begitu, ramai juga yang tetap membenarkan tentera Amerika menggunakan ruang udara dan pangkalan tentera mereka. Saya sudah lama berkata bahawa Trump sangat berhelah apabila dia menyatakan bahawa Eropah tidak membantunya di sana. Oh, sebenarnya mereka sangat membantu. Tetapi Warsaw dianggap sebagai salah satu rakan utama Donald Trump di Eropah dan tidak terlibat dalam pertelingkahan beliau dengan negara-negara NATO lain mengenai isu keselamatan dan dasar di Timur Tengah. Poland juga merupakan salah satu pembeli terbesar senjata Amerika. Dan yang penting, Poland membelanjakan salah satu peratusan KDNK tertinggi untuk pertahanan di kalangan negara-negara NATO. Selain itu, Poland juga membeli pesawat pejuang F-35 dan juga sistem pertahanan udara Patriot dari Amerika Syarikat. Di sini penting untuk ingatkan bahawa Trump juga sebelum ini pernah menyatakan rancangan untuk mengeluarkan 5,000 anggota tentera dari Jerman kerana perselisihan dengan Chancellor Friedrich Merz. Dalam kes itu, jumlah kontingen Amerika di Eropah akan kembali ke tahap sebelum permulaan pencerobohan besar-besaran Rusia ke atas Ukraine. Tentera-tentera ini mungkin akan dipindahkan ke Poland, seperti yang telah kita bincangkan dalam episod-episod sebelum ini. Amerika Syarikat hanya mengalihkan tenteranya dari barat Eropah ke timur. Sebagai contoh, mereka mengeluarkan tentera dari Sepanyol, mengeluarkan dari Jerman dan mengancam untuk menarik keluar dari Itali. Tetapi semua ini hanya dipindahkan ke Eropah Timur kerana Trump tidak boleh mengurangkan jumlah keseluruhan tentera di Eropah. Sementara itu, Warsaw sendiri sudah lama menyatakan bahawa mereka bersedia menerima lebih ramai tentera Amerika dan peningkatan kehadiran Amerika Esa akan mengukuhkan sayap timur NATO. Pada masa ini, lebih daripada 10,000 tentera Amerika sudah berada di Poland secara bergilir-gilir. Dan hari ini, Setiausaha Negara Syarikat Marco Rubio menyatakan bahawa penempatan semula tentera Amerika di Eropah tidak digunakan sebagai alat tekanan ke atas sekutu NATO. Berikut adalah petikannya. Ini bukan hukuman, tetapi satu proses berterusan yang sedang berlangsung. Ia juga telah berlangsung sebelum peristiwa semasa ini. Rubio menambah bahawa Washington mempunyai komitmen global yang memerlukan penilaian semula secara berterusan tentang di mana tentera Amerika ditempatkan. Rubio juga menyatakan bahawa terdapat peluang yang luas untuk bekerjasama dengan NATO dalam bidang industri pertahanan. Secara umum, tidak semestinya kita perlu terus bertindak balas terhadap kenyataan Trump. Selalunya ada sesuatu yang berbeza di sebalik kenyataan-kenyataan tersebut. Pada masa yang sama, muncul satu lagi perkara penting. Di tengah-tengah ancaman baru daripada Vladimir Putin dan latihan nuklear yang sedang dijalankan di Rusia dan Belarus, Setiausaha Negara ASEAN Marco Rubio secara terus terang menyatakan bahawa Amerika Syarikat telah menggantung rundingan tiga pihak dengan Ukraine dan Persekutuan Rusia mengenai penamatan perang. Setiausaha Negara ASEAN menyatakan bahawa Washington buat masa ini tidak nampak gunanya untuk meneruskan pertemuan-pertemuan tersebut. Petikan. Kami tidak berminat untuk terlibat dalam kitaran rundingan yang tidak berkesudahan dan tidak membawa kepada apa-apa hasil. Pada masa yang sama, beliau menegaskan bahawa Amerika Syarikat bersedia untuk kembali ke meja rundingan sekiranya terdapat peluang untuk perbincangan yang membina dan produktif. Rubio juga menyifatkan kabar angin bahawa Washington kononnya mendesak Ukraine ke arah pendirian tertentu dalam rundingan sebagai palsu. Dan dalam keadaan ini, Trump tetap menghantar tambahan tentera ke sayap timur NATO yang bersempadan dengan Rusia yang rakyatnya tidak bertamadun dan liar. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah siaran ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Jumpa lagi semua.